Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu dalam siri yang pertama ini, dalam siri kupasan buku-buku yang terpilih. Dan untuk siri ini, buku yang dipilih ialah 40 hadis palsu popular yang saya hasilkan lebih kurang pada tahun 2011 dahulu. Saya bahagikan 3 bahagian dalam buku ini, iaitu di bahagian yang pertama tentang pengenalan tentang hadis, yang kedua saya gariskan ataupun saya senaraikan 40 hadis yang telah pun dikaji oleh para ulama hadis dan mereka mendapati bahawa hadis-hadis ini tidak mencapai tahap hadis yang sahih. Kebanyakannya ialah hadis yang palsu ataupun hadis yang mencapai tahap sangat lemah. Jadi saya pilih 40 hadis yang popular di kalangan masyarakat kita dan saya muatkan dalam bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga saya rumuskan dan saya berikan tip dan juga panduan apakah yang sepatutnya kita lakukan untuk berinteraksi dengan hadis-hadis yang kita baca, yang kita dengar ini, tentang hadis palsu ini, apa yang patutnya sikap kita sebagai seorang Muslim. Baik, mari kita mulakan dengan takrif hadis itu apa. Kita selalu dengar ini hadis, ini sunnah, itu hadis. So, apakah hadis sebenarnya? Dalam buku ini saya memilih takrif yang disebut sebagai ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin khilqiyah atau sifatin khuluqiyah, iaitu apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda, takrir iaitu pengakuan, pengiktirafan baginda, ataupun yang keempat iaitu sifat-sifat fizikal baginda ataupun sifat-sifat peribadi baginda. Jadi secara asasnya kita boleh fahami bila sebut hadis, ia boleh dikategorikan ataupun dimasukkan sebagai hadis itu salah satu antara 5 unsur inilah. Yang pertama ialah apa yang Nabi cakap sendiri. So lafaz hadis itu memang Nabi yang cakap. Contohnya seperti innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu ada niatnya. So itu Nabi cakap. Itu hadis. Yang kedua, apa yang Nabi tak cakap tapi Nabi buat dan dilihat oleh para sahabat yang lain. So sahabat lain pula menceritakan tentang apa yang Nabi buat itu. Contohnya ialah apa yang dilihat oleh Aisyah, dan Aisyah menyebutkan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'a arba'an qabla dhuhri wa raka'atani qabla al-ghadah. Riwayat Al-Bukhari. Aisyah kata Nabi Muhammad tak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga disebut sebagai hadis. Yang ketiga, elemen yang ketiga ialah disebut sebagai takrir, iaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat lain ataupun apa yang sahabat lain cakap, Nabi dia diam sahaja. So diam Nabi itu dianggap sebagai Nabi setuju di atas perbuatan itu. Contohnya peristiwa Nabi melihat orang Habsyah bermain pedang dalam masjid. So Nabi tak larang. So Nabi tak larang itu menunjukkan Nabi mengiktiraf. Itu disebut sebagai takrir. Contoh lain ialah ada sahabat yang makan dhab. So Nabi tak suruh, Nabi juga tak larang. So Nabi diam sahaja tentang apa yang sahabat buat itu menunjukkan bahawa perbuatan itu diharuskan. Jadi itu juga dianggap ataupun dimasukkan sebagai maksud hadis. Yang keempat iaitu sifat-sifat fizikal Nabi. Apa yang diceritakan oleh sahabat lain tentang sifat fizikal Nabi, tubuh baginda bagaimana, rambut baginda bagaimana, itu juga dikategorikan dalam definisi hadis. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir ialah sifat-sifat peribadi baginda lah, iaitu akhlak baginda. Contohnya Nabi tak pernah pun mencela makanan contohnya. So itu akhlak baginda. Jadi ringkasnya ialah bila disebut sebagai hadis, kita boleh fahami bahawa ia sama ada apa yang Nabi cakap sendiri ataupun yang kedua apa yang Nabi buat disebutkan oleh para sahabat yang lain. Yang ketiga disebut sebagai takrir,
pengakuan, pengiktirafan Nabi terhadap tindakan sahabat. Yang keempat iaitu sifat-sifat fizikal baginda, dan yang kelima ialah sifat-sifat peribadi baginda. Jadi inilah secara umumnya kita boleh fahami apakah yang disebut sebagai hadis itu, insya-Allah. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam siri yang kedua untuk saya kongsikan pula tentang pembahagian hadis secara umum itu bagaimana. Insya-Allah bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.